Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom yang telah jauh menyimpan dari ajaran Allah dan melakukan perbuatan yang sangat keji. Dengan sabar, baginda menyeru mereka agar kembali kepada fitrah, menyembah Allah dan meninggalkan maksiat. Namun, kaumnya menolak dengan sombong. Mereka mencabar dan menghina Nabi Lut. Suatu hari, datang malaikat dalam rupa pemuda yang sangat tampan. Mereka adalah utusan Allah yang singgah di rumah Nabi Lut. Apabila kaumnya tahu tetamu itu datang, mereka bergegas menuju ke rumah Nabi Lut dengan niat yang jahat. Nabi Lut berdiri di hadapan pintu mempertahankan para malaikat yang datang sebagai tetamu Allah. Para malaikat lalu berkata, "Wahai Lut, pergilah pada malam ini. Azab Allah akan menimpa kaum ini pada waktu fajar." Dengan penuh sedih, Lut keluar dari kota bersama keluarganya. Namun, isterinya berpaling enggan untuk ikut. Ketika fajar menyingsing, bumi diterbalikkan dan hujan batu turun menghancurkan kaum yang derhaka. Isteri Lut turut binasa kerana hatinya berpihak kepada kaum yang durhaka. Kisah Nabi Lut ini mengingatkan kita agar menjauhkan diri dari maksiat, menjaga maruah diri dan sentiasa taat kepada Allah.